أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat dikasihi disayangi? Maafkan saya kerana anda menunggu. Relaku menunggumu 1000 tahun lama. Palang Beras, Assalamualaikum Pak Yus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semua sahabat di Arti Melayu. Ku tak putus harapan sedih. Abang-abang Palang daripada Beras, salah seorang peserta di Arti. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan nak tengok siapa lagi nak tengok doa-doa, bacakan doa-doa anda, tuliskan doa-doa anda. Assalamualaikum Pak Yus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Yus sekeluarga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya Tuan Omar Salihun, Assalamualaikum Pak Yus, selamat malam. Selamat sihat, selamat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Omar daripada Batu Pahat Johor. Batu Pahat Johor juga salah seorang daripada peserta kita. Syukur alhamdulillah. Ni otai. Bukan otai apa. Sebab umur bayar-bayar saya lah lebih kurang. Pak Lang 40 lebih, 20 tahun isu. Begitu juga Tuan Omar sebaya 20 tahun lebih juga. Syukur alhamdulillah. Kejayaan champion. Kejayaan pemulihan yang sangat luar biasa. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah. Syah Salu, Assalamualaikum Pak Yus, semoga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Syaza, adakah Syaza juga peserta kita? Peserta di Arti? Boleh share sikit Syaza? Malam ni dah pukul 12 lebih, saya tak buat panggilan call. Maknanya kita fokus dekat sini. Apa-apa pun dekat sini. Walaupun saya tak tahu apa benda tajuk kita nak share malam ni, namun kita on je. Dan semuanya bermula dengan anda. Sebab Pak Lang tadi kacau saya. Dia boleh duk ngusik orang lah Pak Lang ni. Orang duk kata tak bersedia, saya bersedia. Sudah.
Puan Rozaini. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana Puan Rozaini? Syah Solo, daripada mana semua? Maklum, daripada mana anda? Lapor, daripada manakah lokasi anda sekarang? Macam mana dengan malam ni? Tenang? Adakah hujan di sana? Ataupun tenang-tenang sahaja? Subhanallah. Andai kata engkau pun tahu. Pak Lang tu yang berjaya dengan rawatan Pak Yus daripada Penang. Bukan Pak Lang saja, dekat ni Tuan Omar pun sama juga. Tuan Omar dulu kalau seniority Tuan Omar dululah. Awal lebih kurang dalam 2 bulan tak silap saya. Sebulan 2 bulan macam tu. Wan Ikhwan, Baling Kedah hujan. Wah, Baling Kedah hujan. Allahumma salli ala Muhammad. Bila disebut Baling Kedah, saya teringat seseorang dekat Baling. Syah Solo dari Kedah Pak Yus. Yes, Kedah. Orang kampung. Pak Lang beruas, baik Pak Yus, Pak Lang ada di Melaka. Semoga dapat meresap tenaga positif yang ada di sini, insya-Allah. Tenang saja, follow live Pak Yus. Itu dia daripada Tuan Omar Salehun. Tiadakah di hatimu Bertempat sudi menimbang rasa. Alamak. Menimbang sayang hasrat asmara. Gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu. Minum dulu, kita minum. Hatiku sekarang rindu selalu melanda. Jangan berhenti tulis. Berikan saya sesuatu. Saya perlukan sesuatu daripada anda. Tak mengerti. Harap jangan siapa pun menyepi malam ni. Jadinya nanti Teruskan tulis. sepanjang hari Sehingga kita dapat poin apa hendak kita bincangkan untuk malam ni. abadi. Gila, ada kau orang buat talk show ke rancangan, dia tak ada tajuk, dia kira ambil tahniah. Semua bermula daripada anda. Dia mula dekat sini ya. Siapa dulu yang menyentuh sesuatu yang disentuh? Betul tu, Tuan Omar. Tenang lagi menenangkan jiwa. Subhanallah. Sentiasa berzikir sahabat-sahabatku. Sentiasa bersalawat. InsyaAllah anda beroleh kemenangan, insyaAllah. Siapa dah tengok cerita Mak Kilau? Itu Pak Lang ada bagi tahu saya pasal busana Mak Kilau tu. Bila saya tengok live saya dengan dia. Kau pun tahu bagaimana hatiku sekarang. Benarnya saya ni itulah perkembangan kurang ambil tahu buat perkembangan. Jiwa hingga kasih sayangku Saya tengok orang semua Ustaz ni, saya tak boleh pergi tengok lagi ni. Tak dan lagi pergi tengok ni. InsyaAllah saya akan usahakan untuk tengok. nanti merindu sepanjang hari. Mata dah lelap. Abadi Tengok live Pak Yus segar semula. Banyak manfaat 100%. Terima kasih. Tidur pun tak apa. Kesian, terganggu pula. Manfaatnya bermula daripada anda, serius. Saya tak boleh bagi kalau dia tak mula daripada anda. InsyaAllah mudah-mudahan. Oi, lagu-lagu tu dia. Lagu apa lagi kita bagi? Allah Rabbi. Pak Lang 2 hari ni tak dapat follow live Pak Yus. Lemah-lemah rasa badan ni. Alhamdulillah dapat cas balik malam ni. Letih tu jalan jauh tu. Lama-lama sekali jalan memang macam tu. Saya dulu pun macam tu juga. Bila dah biasa tak ada apa.
Okey, yang baru join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada manakah anda? Tulis di ruang bawah tu. Saya nak tengok siapa lagi bersama kita. Ada Tuan Omar, Pak Lang Beruas. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Saya nak tengok ni. Ya, Puan Ida Alida. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peserta kita juga Puan Ida Alida, membantu suami yang usianya muda 14 tahun daripadanya. Betul ya Puan Ida? Kalau salah tolong betulkan. Akmal Amin. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam. Saya sedang belajar untuk mengenali anda di Facebook. Sebab saya kenal dekat Facebook dengan dekat WhatsApp adalah tak sama. Firuz Khan Ali Khan. Salam Tok Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aku Tok Ayah. Panggil lah Datuk-Datuk. 18 dah nak terlelap dalam bilik hotel ni. Duduk pula sorang-sorang. Yang kacau, petik minta Pak Yus buat live. Sedap dia pun minta rancangan tu. Zaman sekarang ni serba dulu kena tengok TV, dia buka rancangan, keluar rancangan kita layan. Lah dia boleh petik saya nak tengok rancangan. On sekarang. Aduh. Padu lah. Muhammad Firdaus. Waalaikumsalam Pak Yu, saya dari Gunung Kriang. Gunung Kriang. Halo Stang. Allah Rabbi. Apa cerita kat Gunung Kriang sekarang? Cuaca macam mana? Muhammad Azhar. Assalamualaikum Pak Yus, kasih lagu yang mantap insya-Allah. Dia nak tengok mood korang dulu. Betul Pak Yus. Alhamdulillah Puan Ida Alida. Macam mana dengan perkembangan suami sekarang Puan? Ada berapa persen? Dah boleh sepenuhnya ke buang benda tu? Ataupun macam mana? Pak Lang Beruas, siapa yang hadir malam ni, komen lah. Mohon kongsikan ilmu yang bermanfaat. Bagi soalan pun bagus. Bagi soalan pun mantap. Kita terima soalan. Itulah dia. Kita terima soalan. Tu dia. Sepi terus. Patutlah sepi, tak angkat volume. Nak tanya soalan-soalan, sharing sikit you punya live sekarang. Apa perkembangan live korang? Saya ingat Pak Lang ni dia sedang ada program ni. Dia ni bukan program biasa-biasa Pak Lang ni. Belum sepenuhnya ketegak. Itulah dia. Suami kesayangan. Ada berapa persen lagi Puan? Nampak berapa persen tu? Kita doakan guys supaya suami Puan Ida Alida kembali pulih sepenuhnya insya-Allah. Berkat doa sahabat-sahabat malam ni, berkat doa isteri, insya-Allah suami Puan, sesungguhnya Allah yang membolak-balikkan hati manusia itu. Puan Afiza Izwan. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih. Sekali lagu apa ni? Lagu Jepun lah. Eric Zuhan, bakal pengantin baru. Salam dan selamat petang Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan? 1 bulan 7 1 bulan 7 Saya tak dapat gerak ke mana-mana lagi sekarang ni. Ikut-ikutkan saya dah mula terbang.
Semoga dipermudahkan segala urusan puan dan suami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu dah. Amin amin ya rabbal alamin daripada Puan Afiza. Doa untuk Puan Ida Alida. Kita tak tanya umur Puan Ida Alida ni berapa kan dia dapat pucuk muda. Gusik sikit-sikit apa salahnya kan. Tak gusik tak syok. Pak Lang, bila penawar dah habis, ada sesuatu yang berlaku pada diri Pak Lang lah. Pak Lang hari tu kongsi. Pak Lang macam mana cerita? Apa cerita tu? 1 Julai. Itu dia tarikh hari jadi untuk Eric Zuhan bersama bakal isterinya. Penawar dah habis lebih 2 minggu, subhanallah. Tuan Akmal selamat. Salam Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Selamat malam Tuan Akmal. Hujung Kedah. Dia di ujung Kedah ke ujung Perak? Tuan Akmal dekat ujung kan? Atas doa-doa sahabat. Atas doa-doa sahabat diarti kakak saya dah pulih kanser 80%. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih Tuan Omar berkongsi. Terima kasih Tuan Omar kongsi. Hari itu dah kritikal lah. Hanya mampu follow live Pak Yus sebelum ni mampu nak buat sebelum Ustaz. Alhamdulillah. Oh my, lagu malam Okey, Syah Solo hanya mampu follow live Pak Yus, masih belum mampu nak buat treatment Pak Yus. It's okay, insyaAllah sampai masanya mampu. Beri soalan, jangan beri kenyataan. Amboi Pak Yus baru dapat menantu. Amboi Pak Yus baru dapat menantu. Tengok tu. Dah dapat menantu dah. Menantu sebaya dengan husband apa? Terima kasih Pak Yus. Berbesar hati Eric menjemput Pak Yus, insyaAllah mudah-mudahan doa-doa akan dipermudahkan. Kongsilah apa jadi. Tuan Omar, bolehkah kongsi yang kita malam ni Pak Yus nak tengok perkongsian ni. Okey, mantap. Dah berapa dah kita kongsikan, kita share berapa dah? Dah hantar ke grup-grup ke belum? Lah ni kita kena buat sibuk tau. Kita jadikan fenomena dekat grup-grup. Apa benda ni? Ada DJ pakai lebay, kadang-kadang kepala dia botak. Lepas tu duduk sembang, banyak lagu sikit dia buka. Bukan dia dengar lagu sangat pun. Bukan dia pasang lagu sangat pun. Tengah-tengah pasang lagu dia sembang. Nak dengar lagu penuh, apa nama pasang sendiri ya. Duduk seorang-seorang dengar lagu penuh. Kalau dengar dengan Pak Yu, kena dengar suara Pak Yu, kena dengar lagu. Oh, kena. Okey, siapa lagi yang baru join? Okey, nyatakan kehadiran anda daripada mana. Dapat hadiah air penawar Pak Yus pun best juga. Pandai dah.
Rasanya baru kesan yang semalam ni Pak Lang tunggu baru tiba untuk diri Pak Lang. Badan segar, buang air nombor rasa yang teringin hilang dah. Pak Lang masuklah, Pak Lang cerita. Bersemangat untuk lakukan aktiviti, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Lang buat suspend betul. Lega dengan rasanya. Dia ni style hero Hindustan kot. Awal-awal tu dia tak bawa bahasa. Mungkin boleh jadi juga sebab Pak Lang dah tarik ramai budak-budak. Kan lepas-lepas tarik ramai budak-budak tu. Kan dulu kan you malas nak cerita kenangan lalu. Boleh. Boleh ke saya apa nak buat? Boleh adakah yang single dalam di hati nak cari jodoh? Pak Yus? Awak tak boleh ada Awak tak ada Tu hari tu dekat hak baling tu. Baling ke mana? Tanya tuan punya badan dah. Tapi tu apa tu? Single lah, anak 3. Ada beberapa hekak tu sawit. Nama apa? Isabella. Tak boleh pasang lagu Isabella. Sekejap lagi dihentam. Tak boleh. Tak tahulah. 1,400 satu tan. Satu tan 1,400. Dia tibai 6 tan. Tu dia. Kau bersia di pandangan mata. Pak Lang gelap besar. Siapa dia ni? Assalamualaikum Pak Yus. Ladang sawit dia tidur awal lah. Esok dia nak ni sawit lagi. Ada pandai-pandai ngorak Pak Yu tak boleh. Hampa kena pandai-pandai lah. Eja sendiri lah. Pak Yu sediakan app saja, platformnya. Puan Ida Alida, terima kasih buat sahabat-sahabat di hati kerana sokong dan doa-doa. Alhamdulillah suami dah amat kurang ambil barang. Dulu hari-hari, sekarang ambil kerana sakit. Kerana sakit. Itulah dia. Apa nak kata? Bagi bonus kat suami kalau dapat tinggal. Kalau boleh, apa nama? Dekat suami kalau dapat tinggal ketagihan boleh. Tambah kota. Amboi lah dipakat merebut payung mah tu. Orang perempuan lah ni pandai dia apa. Pakat merebut payung mah. Ada dia nak tambah lagi pelawar lagi dia tak buat. Dia pun tak mau pening kepala. Baru lega nak pening kepala. Terbaik di hati. Rugi siapa yang tak join. Itulah kena bagi hak semua untung. Kongsi-kongsi Pak Lang. Boleh insya-Allah. Semoga bermanfaat. Bermanfaat untuk semua. Amin. Lemah igil tiada berdaya. Hilang dia tak boleh tidur. Dia boleh. Hanya tak live ke malam ni? Hapuskan dana untuk. Saya kena tukar ni. Dia pun kerja tak dengar. Jangan sampai berleluasa dalam mencari. Assalamualaikum Pak Lang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar. Alright. Okey. Pak Lang buat sikit. Buat sikit. Sebelah. Lari pula. Belah ni tak boleh. Belah ni tak naik lagi. Tak naik.
Oh dia. Dia. Itulah lambang kesihatan. Nama sihat Pak Yus yang kacak bergaya serta kaya raya. Ya. Ni aura Pak Yus ni, saya dapat cakap ni. Subhanallah. InsyaAllah amin. Mudah-mudahan. Okey Pak Lang. Apa yang kata duk tunggu-tunggu sekarang baru sampai selepas 2 minggu habis treatment? Okey. Ya, sebelum Pak Lang ambil treatment tu kan, Pak Lang dengar, tengok video-video Pak Yus, testimoni sebelum ni kan. Kesan-kesan yang diorang dapat tu sungguh menakjubkan. Masa diorang ambil treatment tu. Jadi, Pak Lang teruja untuk ambil kan. Dan itu yang Pak Lang cerita-ceritakan selama ni, untuk mencari satu jalan yang mujarab untuk diri Pak Lang kan. Dan sebab apa banyak kali gagal kan Pak Yus kan. Banyak kali gagal. Orang kata buah las tu dah berkali-kali dah kan. Tak dapat lagi buah las. Jadi bila Pak Lang ambil treatment tu, Pak Lang nekat lah ambil. Pak Lang kata kan, nekat ambil. Macam Pak Lang cakap video sebelum ni lah, Pak Lang tak dapat rasa macam mana testimoni yang lain rasa kan. Tapi benda-benda lain datanglah, aura positif, kawan-kawan yang positif, orang-orang yang baik datang kan. Betul, peluang-peluang untuk Pak Lang pun terbuka. Betul. Tapi lepas 2 minggu ni baru datang kesan-kesan dia. Kan, kesan-kesan yang macam mana kawan-kawan sebelum dapat, alhamdulillah, seronok rasanya. Kan. Antara dia bekerja lambat sikit. Tak. Dia sebenarnya boleh jadi Pak Lang dapat berbentuk silaturahim dulu. Ya, betul. Ya. Sebab itu yang Pak Lang buat pun. Pak Lang memang buat hubungan kan. Tugas-tugas perhubungan daripada dulu. Memang tu Pak Lang buat. Tugas-tugas perhubungan. Tengok, Pak Fiza kata nampak muka Pak Lang berseri, ceria. Ya ke? Berseri okey. Tapi muda tak ada. Seri. Nampak muda serius. Nampak. Okay. Nampak. Kita Subhanallah. Itu yang kacau Pak Yus tu kan. Tu yang teruja. Masuk live sebelum ni dah terlambat. Itu jenis seluruhnya kan. Bila buka alamak dah habis lah. Kan? Ada kerja. Belum buka-buka dah habis kan. Itu yang kita dah dapat bersembang dengan Pak Yus ni, rasa seronok lah. Walaupun kita tak pernah kata berjumpa secara fizikal Pak Yus kan. Tak. Tapi perhubungan rohani tu kita kuat Pak Yus. Kan, kata sentuhan jiwa tu. Itu yang sebenarnya Pak Yus. Semua? Jadi pemulihan ni tak semestinya secara fizikal Pak Yus kan. Macam tak lah. Bila orang kata hantar anak ke pusat, report anak hantar ke pusat, benda tu suruh kena tangkap anak, tak nak jaga anak-anak mereka ni yang terlibat ni kan. Itu semua mungkin salah satu keputusan yang salah lah bagi Pak Lang kan. Tak. Tapi undang-undang tetap undang-undang Pak Yus. Kita tak boleh ubah benda tu kan. Undang-undang. Benda tu perlu juga kan, undang-undang. Kalau tak ada undang-undang pun benda ni lagi cacat mubah jadinya. Tapi untuk keluarga sendiri nak melaksanakan undang-undang tu untuk hantar anak dia dah give up untuk jaga, itu tak patutlah bagi saya. Kan? Sebab apa? Isteri saya yang selama ni sangat-sangat bersabar dengan saya, kan, depend saya dengan keluarga kan. Orang kata dengan keluarga saya, dia pertahankan saya. Apa yang saya buat selama ni, walaupun tak betul sekalipun, dia tetap pertahankan saya. Kan? Itu adalah salah satu sebab untuk saya
salah satu sebab kuat lah untuk saya pulihkan diri saya ni. Ayus. Jadi saya harap sangat-sangat lah keluarga-keluarga yang ada terlibat lah anak-anak mereka, suami mereka, tak kira siapa yang mereka kenali, kan. Contohilah pada Pak Lang ataupun sahabat yang lain yang keluarga mereka ambil berat tentang mereka. Keinginan mereka untuk lihat mereka pulih tu sangat kuat, dan itu sebenarnya bagi kesan yang lebih sebenarnya, kan. Kata sentuhan jiwa tu, kan. Yang buat pesakit tu sendiri rasa, aku kena pulih. Pasal apa? Orang yang aku sayang dan menyayangi aku ni sangat mengharapkan benda tu berlaku, kan. Dan bukannya kerana hantar pusat, kerana treatment, kerana makan itu, makan ini, makan ubat itu, makan ubat ini, boleh pulih. Itu sebab saja, Pak Hussein. Dan salah satu ikhtiar. Ya, betul. Jadi bila maksud Pak Lang tadi pemulihan dalaman setiap orang dulu. Ya, pemulihan dalaman setiap orang. Kan. Jadi macam Pak Lang yang tadi kan Pak Lang pergi sign dengan AADK kan Pak yang pagi tu kan. Pak Lang kita nak pergi sign AADK dulu ni. Pagi tu. Sebenarnya hari tu batal lah, cancel dia punya pertemuan hari tu, cancel. Sebab apa, diorang punya team tak ada. Jadi diorang kata pegawai tu kata, dia kata kalau tak, memang ada program lah, tapi dia kata kalau ada siapa-siapa yang boleh datang pejabat. Jadi Pak Lang ambil keputusan hari tu pergi pejabat 3 orang. Pak Lang, adik Pak Lang tu dengan 2 orang. Kita pergi pejabat. Jadi bila pergi pejabat ni, perkongsian tu dapat lagi lebih dengan pegawai tu. Kan? Okey. Pak Lang dapat berkongsi lebih lagi dengan pegawai tu kan. Jadi pegawai kata, ini selalu muka-muka lambat, dia kata. Wah, ini awal. Lepas tu macam mana? Saya cakap, puan, saya nak sambung, puan. Sambung. Puan kata, kita sambung lah. Alamak, puan, kenapa nak sambung? Sebabnya, puan kata, kenapa nak sambung? Saya nak sambung lah pasal adik-adik saya ni ada lagi. Jadi kalau diorang pergi tak ada saya kan tak asyik. Dia nak sambung. Alamak, dia kata tak sambung lah pasal kita nak kurangkan file, dia kata. Dia ajak saya masuk tempat dia kan. Kenapa nak sambung ni? Itu macam saya cakap lah sebab-sebab kan, sebab perhubungan tadi. Jadi saya share tentang kita ni program kita kan di arti. Jadi bawah itu pun ambil lah dia catik lah buat catatan. Nampak positif lah benda ni. Saya harap benda ni akan berkembang teknik-teknik ni kan. Sebab kita nakkan pemulihan kan. Bukan kita nakkan orang kata besarnya apa yang diorang buat tu kan, ditangkapan lagi ramai ke apa ke. Itu sebenarnya satu yang tak sedap kita dengar. Bila ramai kita tangkap, kita dengar pun tak syok kan. Bila ramai yang nak pulih, yang buat untuk pemulihan sendiri, ini satu-satu hebat lah. Ini betul-betul satu teknik pemulihan yang sangat hebat kalau kita buat benda ni. Macam Pak Lang sendiri pun bila Pak Lang itu yang kita kata Pak Lang nak share benda ni kan. Jadi kita kata kan, pemulihan ni jika ia benar-benar pemulihan, dia boleh ditransferkan kepada sesiapa saja. Dan dia tidak hanya boleh dipulihkan satu tempat. Dia mesti boleh transfer tempat lain jika betul itu adalah pemulihan. Contohnya, pemulihan hanya berlaku di penjara saja. Maknanya tak ada transfer. Pemulihan hanya berlaku dekat pusat ni saja. Maknanya tak ada transfer. Jika benar di pemulihan yang wujud, dia boleh ditransfer ke mana-mana. Yang tu yang boleh kita buktikan sekarang. InsyaAllah. Jadi sebenarnya apa yang Pak Lang cerita tadi adalah, kita cerita ni sebenarnya bukan pemulihan pada satu pihak saja. Maksudnya pesakit. Pemulihan kepada
ahli keluarga, mak ayah, dia pun sakit juga bila anak terlibat. Isteri pun sakit juga. Benda yang perlu diselamatkan mula-mula adalah ahli keluarga dulu sebelum pesakit. Sebab treatment dia orang adalah kefahaman. Bila dia faham, dia akan tenang. Ya, betul. Bila dia tenang, dia akan menang. Macam mana nak handle masalah drug? Bila dia tenang, dia akan pintar memandang. Baru dia dikenangkan anak dia, suami dia. Sebab dia lebih kenal. Itu yang pemulihan yang mula-mula kita buat adalah kepada, bukan pesakit, kepada orang kiri. Itu teknik yang kita buat, Pak Lang. Ya. Betul. InsyaAllah bila isteri dah mula dah faham, dia mula start redha. Ya, teruskan. Dia delay. Sebab Pak Yus pernah tolak salah seorang pesakit yang nak pulihkan diri dia dengan treatment, tapi tanpa sokongan keluarga. Pak Yus kata, no, panggil sokongan keluarga dulu. Panggil mak, siapa yang ada dulu. Kan? Mana you sendiri tak boleh buat. Kan? Tak boleh, kan? Pak Yus nak ada sokongan daripada keluarga. Jadi kalau you sendiri Pak Yus tak nak bagi. Pak Yus sebab apa? Pak Yus tahu dah result dia akan jadi kecewa. Betul tak? Sebab apa, kalau dia biasanya pesakit dia mudah down. Dia kena kuat. Jadi benda tu akan kecewa. Dia kena janji dia kena kuat. Itu akan jadi impact yang negatif balik pada program kita ni, kan, pada apa yang kita buat, kan. Betul. Sasaran kita risiko. Ni bukannya tentang aku jual produk, kan. Aku jual produk. Tak pernah tengok Pak Yus jual produk pun, kan. Kalau nak jual produk senang je, kan. Bagi Jazri Walter tu aku lah. Bagi Jazri. Ramai minat kalau jual produk, ramai orang nak jual produk. Namun kan. Bagi Jazri Walter mungkin jual produk. Dah tentu laku. Tapi lincin sasaran tu, kan. Niat tu. Biarlah kata tu peduli lah. Pernah kita matlamat kita sukar capai. Ya. Dia matlamat kita sukar capai bila kita tak dapat fahamkan sekeliling. Ada mana? Makin lama makin dia delay 6 second baru tengok setiap kali ada, kan, dia delay sikit. Setiap kali apa yang best sekarang ni Pak Lang, kan? Ada orang-orang baru. Apa yang best sekarang ni? Sekarang ni dulu yes, dia orang masih segan-segan untuk kongsi. Sekarang ni ramai nak buat kebajikan. Maksudnya nak jadi inspirasi. Ramai yang sudi jadi inspirasi. Dulu masing-masing malu lah nanti orang tahu. Terlibat padahal orang tahu lama dah. Kan malu tak. Sedangkan benda ni patutnya jika you kongsi, you selamatkan ramai orang. Yang ni benda yang paling penting. Tapi kita boleh kongsi suara. Tak apalah kongsi suara mula-mula. Tapi makin lama masyarakat ataupun sahabat-sahabat DRT makin confident matlamat kita pada Asdama. Matlamat kita bukan untuk pulih kita seorang. Matlamat kita bukan pulihkan pesakit saja. Matlamat kita menyelamatkan bangsa kita, agama kita dan negara kita. Ini matlamat kita. Jadinya, adakah hanya DRT saja boleh buat benda ni? Boleh buat. Andai kata tak dapat sokongan daripada yang lain, sukar. Saya bahagian saya lepas dah. Saya kata, bahagian saya lepas dah. Esok nak menjawab. Tapi bahagian korang pula macam mana? Itu yang mula kita suntikkan keberanian, kesanggupan. Macam Pak Lang sekarang, kan. Buat ni sebab apa? Sebab kasih sayang. Sayang adik-adik.
Walaupun Pak Lang dulu sendiri pun pernah duduk dalam industri kan. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Sampai kan hak duduk dalam penjara boleh keluar tiba-tiba habak nak jumpa abang. India tu. Nak jumpa abang sudah berhenti tak mau lah. Nak sembang kan Pak Lang kan. Allah Akbar. Tu lah. Teruskan Pak Lang, teruskan. Sambung. Mula-mula Pak Lang perkongsian live dengan Pak Yus ni kan. Memanglah kadang tu ada je orang kata kau live ni nanti orang tahu. Nanti orang tahu apa kan. Jadi macam Pak Yus kata lah betul matlamat tu kan, matlamat apa yang Pak Lang nak buat sebenarnya kan. Jadi dulu kenapa nak kena malu kalau kita dah nak pulih? Dulu kenapa masa kita tak pulih tu kita tak malu pula? Kan? Bila dah pulih betul? Ni kenapa kita harus malu? Kenapa harus malu bila kita dah pulih? Kan? Harus tunjukkan diri lagi. Sebab apa mungkin kita bukan nak famous Pak Yus kan. Mungkin kerana kita ni dapat selamatkan inspirasi satu atau dua orang itu dah berapa besar pahala tu. Itu dah berapa besar. Subhanallah. Kan ada yang mengatakan kita mati 3 perkara yang kita masih ada lagi kan. Yang soleh kan, zakat kita punya sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Sedekah Kan. Jadi saya berharapkan sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat yang teruskan. Jadi saya mengharapkan benda-benda tu Pak Yus kan. Sebenarnya saya pada tak peduli lah apa orang nak cakap kan. Alhamdulillah. Ya, ada aku kisah. Tak. Macam Pak Yus pun buat benda ni pun ada orang bunyi-bunyi kan. Kata Pak Yus nak buat duit kan. Nak buat duit macam-macam boleh buat duit. Banyak cara. Minum lah anak kunyah dalam ketum kunyah pula. Kan? Macam-macam. Kan? Tapi benda-benda tu biasa lah Pak Yus kan. Sebab apa golongan-golongan ni akan wujud sampai kiamat. Ya. Kan? Dan kita mengutuk sesiapa, cuma kita yang mampu kita buat. Kita tak suka apa yang dia buat tu, apa yang dia kata tu kita tak suka. Bukan tak suka pada dia, tak suka apa yang dia katakan tu. Sebagai sesama umat ni kita doakanlah semoga bukakan pintu hati dia. Kan, bagi kefahaman pada dia, itu je kan. Kita yang faham ni, kita jangan action pula kan. Mungkin dia belum dapat faham tu, itu je. Bagi saya dia bukannya tak nak, tapi dia belum dapat lagi. Kan. Tapi bila kita menolak dia mula start faham. Bila kita tolak, kita tak mau ambil kes dia apa semua. Betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Bila dia tengok, bila kita menolak dia semakin faham. Dia tak nak pula dah. Tak nak. Kan? Kita bukan ambil sebab soal you ada duit tak ada duit. Kita ambil jika you patut kita tolong. You patut kita bantu insyaAllah. Tengok sampai Puan Hafiza. Puan Hafiza, dia boleh share dengan kita, dahsyat. Puan Hafiza, dia boleh share dengan kita. Apa dia punya situasi dia apa semua. Itu barulah. Satu lagi, boleh jadi ikon lah, ikon. Yes. Jadi dia boleh jadi ikon dengan pemulihan tanpa treatment daripada DRT. Hanya melalui mengikuti video dan live. Pencapaian dia luar biasa. Dah dekat setahun dah. Azhar ni dah 8 bulan dah. 7-8 bulan. Lagi 4 bulan lagi setahun. Menang. Subhanallah dengan izin Allah. Itulah Pak Lang. Jadi ni maknanya saya tengok cerita Pak Lang ni. Okey, cerita Pak Lang ni. Ya. Dia tengok cerita Pak Lang ni, tengok awal-awal dulu Pak Lang beritahu, saya tak dapat rasa lah Pak Yu, saya tak dapat rasa. Bila sampai masa Pak Lang beritahu malam ni, saya dah dapat rasa. Maknanya Allah bagi special Pak Lang ni aura dulu. Bagi aura dulu, aura tarikan dulu. Dekat adik-adik, dekat kawan-kawan. Lepas tu barulah bagi Pak Lang rasa.
Hebatnya Allah susun dekat Pak Lang tu. Walaupun terpaksa. Pak Lang berhenti sebab apa? Tumpang semangat adik-adik. Tahan rasa tu. Yalah, betul tu. Sebenarnya Pak Lang tunjuk yang kuat tu, tunjukkan luar je kuat tu, tapi dalam memang lemah. Kan tunjuk kat luar je kuat Pak Lang. Pak Lang dah okey, Pak Lang dah okey, tapi dalam sebenarnya tak apa okey lagi. Pak Lang terpaksa tunjuk kekuatan tu kat diorang, dan diorang tengok benda tu yang diorang rasa okey kan. Dan diorang okey, Pak Lang pun terus kata benda ni aku nakkan okey tu dapat kat diorang dulu. Kan? Alright tu. Kan? Aku nakkan yang okey tu, tapi dapat kat diorang dulu. Tak apalah. Kan? Aku cuba follow kekuatan diorang tu. Akhirnya saya jumpa bertemu juga dengan kekuatan dalam tadi yang saya duk cari-cari tadi. Kan? Ya. Dan apa yang saya buat tu, mesti saya nak melahirkan lebih ramai lagi orang yang ada kekuatan. Tu yang misi saya. InsyaAllah. Dapat bagi inspirasi orang tu kan. Jadi bila saya memimpin diorang untuk memimpin diri saya. Kan? Baru saya boleh. Sebab saya kurang untuk dapat nasihat sebelum ni. Saya kurang orang tu tegur saya. Kau kena buat macam ni, buat macam ni. Tak ada orang datang tegur saya. Semua yang datang, saya yang nak kena tegur orang. Jadi saya kata aku memimpin untuk pimpin diri aku sebenarnya. Bukan untuk memimpin orang pun. Kan? Itu secara zahir je. Tapi secara batin ni, sebenarnya aku bawa diri aku je. Ya. Ni yang sampai Melaka ni, apa program ni sebenarnya ni? Program tak ada apa pun. Program tolong orang je. Itulah program lah tu. Kalau tidak, takkan duduk kat hotel tu. Allah hantar saya. Yalah, Allah hantar. Sebelum ni hantar pergi Terengganu. Kan? Saya pun tak terfikir nak pergi sana, nak pergi sini sebelum ni. Itu kata benda-benda Bayus. Aura-aura tadi lah cakap. Sebelum ni Allah tak hantar saya pergi mana. Rezeki. Ada duit Bayus. Duit berlambak. Pecah-pecah poket. Duduk dalam industri. Ya. Tapi tak boleh pergi mana. Duduk selalu kalang kabut. Duduk kalang kabut. Allah. Hari-hari duduk hal kalang kabut ni. Tapi sekarang ni Allah hantar saya dapat apa kata sebelum ni hubungan saya dengan mak saya pun agak dah kurang sikit dah. Pasalnya umur dah 40 lebih ni kena tangkap Bayus apa semua. Jadi mak saya sampai lagi buat. Tapi kali ni saya dapat jaga mak saya sebelum. Mak saya masuk hospital baru ni. Dia keluar, dia nak duduk dengan saya. Saya stay dekat Kelang. Saya jaga dia. Ya. Dia nak makan, saya masak dia. Nampak tak Bayus? Allah bagi saya peluang-peluang ni Bayus. Peluang tu jaga ibu saya Bayus. Sebelum ni tak nak duduk dengan saya. Macam mana Bayus? Nampak tak? Abang saya, belum kita nak basikal. Ajak saya pergi. Hari ni bermanja-manja pula. Nampak tak? Benda-benda ni lah. Benda-benda ni yang dah lama dah tak ada dengan saya, Bayus. Dah lama yang tak ada dengan saya. Mungkin sejak saya, orang tahu saya ni. Dia ada kat Beras ni lah. Bukan orang tahu saya ni memang dah lama dah. Sejak azali dah tahu dah kan. Tapi bila umur-umur macam ni tak berubah-ubah lagi. Diorang jadi makin jauh saya dengan keluarga. Tapi kali ni yang saya dah boleh tengoklah mak saya dah nak dekat saya. Nak ni lah api jaga lah. Mak nak api jaga. Saya nak urut kaki dia ni hari-hari apa urut kaki. Nak makan minta saya. Ya Allah. Ya. Peluang 20 tahun tak dapat rasa. Dah 20 tahun tak dapat rasa tu. Allah izinkan juga. Mak saya umur dah 80 Hussein. Peluang. Mak saya umur dah 80. Ya. Jadi saya dapat kata beriman untuk ibu saya dalam masa sedekat ni pun jadilah kata. Dan ibu saya dah tenang hati dengan saya pun. Saya dah rasa sangat-sangat best lah Bayus kan. Betul. Ya Allah. Subhanallah. Itu ada Allah hantar saya kat Melaka. Saya pun tak dah berapa lama saya tak keluar daripada ni Melaka, Terengganu kan. Pahang kan.
Oh, macam tu. Benda-benda yang best lah. Kan? Duit. Macam yelah, masalah tetap ada Bayus kan. Masalah tu mesti kena ada. Tak ada masalah bukan hidup namanya. Jadi masalah lebih seni. Masalah makan relax kan. Seni. Kan? Masalah seni kan. Yang penting kita boleh uruskan masalah tu. Punya hujan. Ya. Uruskan masalah. Kita ditunjukkan jalan untuk menguruskan masalah. Yang penting. Itu yang best tu. Belum ni. Subhanallah. Walaupun ada semua sumber-sumber, tapi masalah tu bertimpa-timpa sampai tak ada ruang untuk bernafas lah. Hampir-hampir sewa lah. Dan Allah lorongkan di hati pada saya. Semaya benda ni syukur sangatlah. Dan saya nak berkongsi benda ni dengan lebih ramai. Pak Lang, adakah saya katakan pertemuan Pak Lang dengan DRT tu satu pertemuan yang sangat sweet? Betul lah. Kau macam mana? Cinta pandang pertama orang kata. Cinta pandang pertama. Sweet Kan? Dekat mana cerita tu? Dekat sentuhan lagu Perangkap Fitnah tadi. Kerana dia kau dibenci, kerana dia kau hilang diri, keluarga dihina dicaci, mereka menjauhkan diri, penyakit dianggap jenayah, sakit dianggap runtuhnya akhlak, kerana pengaruhnya berubah watak, kau dengan kebencian ayah ibu tak terhingga malu. Sentuh. Kau dipandang dengan kejahatan. Yang ni sakit ni. Undang-undang telah menentukan penjara dan sebagai gantian jika tiada tunai ditunaikan. Jadi insan-insan yang lain Abizah kata padu. Abizah kata tak yang tak melalui perangkap fitnah ni, janganlah membina, janganlah fitnah kita. Kalau hampa tak kena perangkap lagi, hampa tak kena perangkap nanti hampa langit nanti rendah. Yes. Itulah je kan. Tak. Perangkap besar ni. Jadi insan yang memiliki perangkap fitnah ni perangkap yang sangat besar. Insan memiliki pikiran sangat besar. Sebab tu dia ada hujung dia. Ini bukan promosi tau. Nasihatilah hanya pada yang waras. Nasihatilah hanya pada yang waras. Kita kena beritahu. Usah perbodohkan diri jika kurang mengerti. Pak Lang, sebab apa? Yang last tu. Sebab apa? Kenapa rangka akhir itu ada di akhirnya? Dia ada maksud sebenarnya. Sebab apa? Ni Allah Ta'ala bagi izin. Perangkat ayat tu duduk ke akhir. Sebab hidup ni, dia kena ada matlamat. Bermulanya hidup pada akhirnya. Jadinya, jika nak rawat masalah perangkap fitnah ni, dia kena mula dengan rawat yang tidak mengerti tu. Nasihatilah pada yang waras. Usah perbodohkan diri kerana kurang mengerti. Maknanya bermulanya treatment ni kepada mereka yang hujung tu. Iaitu mereka yang selalu nasihat orang. Padahal dia tak tahu apa pun. Selalu tuduh. Dia tak tahu apa pun. Tuduhan dia tu tak kena pun. Bila kita buat benda tu, barulah dia orang boleh terima. Dia faham masalah ni. Barulah kita boleh selamatkan yang lain.
bermulanya hidup pada akhirnya. Sebab diorang tak tahu punca. Ya, diorang tak tahu punca dia. Yes. Bila Pak Yus bagi tahu kat diorang kan, wahai insan yang miliki pikiran, mana mungkin si bijak memilih jalan syaitan. Pasti ada pengaruh dan tekanan. Jadi itulah diorang kan tahu apa sebab dia. Carilah sebab dia kenapa yang diorang ni jadi macam ni. Bukan dia suka-suka. Kan? Jadi bukan suka-suka. Nasihatilah yang waras. Jadi nasihati pada waras tu, jadi hampa kena renung diri hampa sendirilah dulu. Kan? Keluarga kena renung diri. Kenapa nak jadi macam ni? Apa yang Tuhan nak tunjukkan sebenarnya? Kan? Ya. Jadi bila kita yang kena ni pun waras sebenarnya. Yang pesakit ni pun waras. Kita dah rasa bila dah terjebak lama kan, sampai satu masa kita ni dah waras dah. Kita dah fikir dah. Jadi nasihatlah itu diri sendiri. Kan? Cepat apa ni Ustaz? Kan? Yes. Dah lama dah apa lagi ni kan. Kalau jadi di Palang sendiri. Ya, jadi Palang diri Palang bawa tu diri Palang. Hampa tengok, hampa rasa nak follow, hampa follow. Kan? Hampa tak mau follow, hampa memang pasal. Kan? Tapi hampa jadi batu penghalang aku, tetap aku lagi letup. Tak kira. Pak Lang dengan Nafiza lebih kurang sama. Sangat-sangat memanfaatkan lirik lagu Perangkap Fitnah untuk menjadikan kekuatan. Subhanallah. Ya. Tuhan Ta'ala izin macam tu. Pertemuan saya dengan Bakti pada lagu tu. Saya kata lagu ni siapa yang cipta lagu ni? Lagu ni betul-betul memahami, saya cakap. Ini betul-betul faham jiwa ni, saya cakap. Jadi siapakah individu tu? Kan? Siapakah gerangannya? Kan? Jadi pertemuan lah. Kan? Jadi bila kita nak orang yang faham kita. Kan? Orang yang boleh bentuk kita ni orang. Pak Lang dengar lagu dulu. Masa jumpa di RT tu dengar lagu dulu ke? Kita jumpa lagu dulu. Saya lagu apa ni? Saya kata buka lagu. Lagu dulu. Saya dah lagu dulu. Saya dengar lagu tu dulu, saya kata ini faham jiwa ni, saya cakap. Kan? Lagu ni siapa yang buat lagu ni? Saya nak cari. Bila saya cari, saya jumpa kan. Saya tengok, bila saya buka lagu tu terus keluarlah Pak Yus kan. Saya tengok ni apa yang Pak Yus buat sebenarnya kan. Program apa. Jadi satu-satu itu tertarik lah tengok satu-satu. Itu yang mulanya saya minum air kelapa rendam dengan daun sirih, bubur garam kasar. Kan macam-macam lah saya telan kan untuk dapatkan tu. Tu permulaan dia. Lepas tu tapi tak cukup kuat lah orang kata kan. Saya kata aku perlu join lah. Aku perlu join secara fizikal dengan di hati ni. Kan jadi walaupun benda tu antara sebab dia, jadi saya kata saya kena terlibat secara fizikal dengan di hati ni. Kan untuk kuatkan lagi hubungan kita Pak Yus. Jadi saya buatlah benda ni. Saya perlu buat, saya kata. Saya buat. Sebab ini satu pengorbanan lah yang saya kena buat. Setiap perjuangan tu pasti ada pengorbanan kan. Jadi dengan pengorbanan itulah dapatnya kejayaan. Itulah pengorbanan Rasulullah. Subhanallah. Tuan Omar pun cakap, saya mula-mula dengar lagu Perangkap Fitnah sampai keluar air mata. Allah. Puan Hafizah pun kata, mula dengar lagu tu betul-betul berantu. Subhanallah. Pak Yus, ni Jeb minta kita main lagu Perangkap Fitnah. Main-main. Nanti bagi dia dengar, bagi kawan-kawan dengar. Okey Pak Yus. Bagi kita belanja. Okey. Okey Pak Lang, selamat. Terima kasih Pak Lang atas perkongsian. Perangkap Fitnah dari di hati Melayu. Hayatilah. Okey. Assalamualaikum. Alright.
Hayatilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengarkan lagu Perangkap Indah yang kita perbuatkan tadi. Subhanallah. Terima kasih Pak Lang atas pencerahan. Assalamualaikum. Kerana dia kau dibenci, kerana dia kau hilang diri, maka kau terasa dicaci. Mereka menjauhkan diri, pergi dianggap cenayang, sakit dianggap runtuhnya akhlak, kerana pernah membawa tak kau dipandang dengan kebencian. Ayah ibu tak terhingga malu, kau dipandang dengan kejahatan. Undang-undang telah menyatakan penjara dan sebatan sebagai gantian jika tiada tunai ditunaikan. Wahai insan yang miliki fikiran, mana mungkin si bijak memilih jalan syaitan? Pasti ada pengaruh dan tekanan. Mereka tulis dalam ujian. Hukuman tak pernah beri kebajikan, hanya menambah kebinasaan. Nasihatilah pada yang waras, seperbodohkan diri karena kurang mengerti. Subhanallah. Izinkan saya cerita sedikit tentang sejarah saya cipta lagu ni. Pada masa tu tahun 2019. Waktu tu situasi untuk memperkenalkan, untuk memahami setiap orang yang call saya, supaya dia orang mengerti tentang masalah dadah yang sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan perkataan-perkataan dalam lagu ni adalah perkataan-perkataan yang selalu saya guna untuk saya terangkan kepada ahli keluarga. Hingga akan membuatkan saya sangat letih. Saya letih itu sebab saya ulang benda yang sama. Saya fikir bagaimana cara untuk benda ni bukan saya seorang yang cakap. Dan orang terpaksa dengar. Berkat dengan apa yang saya pernah belajar tentang bagaimana cara kita sampai kepada orang, adalah salah satu dia dengan menjadikan dia lagu. Lagukan. Biasanya lagu ni orang gunakan untuk branding apa semua macam tu. Namun berbeza dalam dia arti lagu ni lebih kepada menegur, mengajak masyarakat berfikir. Dan satu malam tu pada bulan Ramadan tu, saya tulis lirik ni, sedangkan saya bukan ahli muzik. Saya tak pandai main gitar, saya tak pandai main apa-apa pun alat muzik.
Cuma ada satu dalam hati saya minta, ya Allah, hasilkan. Minta, ya Allah, tolong hasilkan. Jadi saya ikut gerakkan tangan tulis. Waktu saya tulis tu sebenarnya, jika anda sedang mengalir air mata mendengar lagu ni, saya juga mengalir air mata sewaktu saya sedang menulis lirik ni. Dia benar-benar dia bawa daripada dalam hati dan saya tulis. Kemudian siap dah lagu tu dalam masa satu malam lirik. Saya simpan dalam beberapa bulan. Saya nak cari siapakah yang bakal menyiapkan muzik. Nak cari engineer, dia lah engineer. Kemudian saya lagukan dengan cara saya lah. Setelah saya lagukan dengan cara saya, walaupun dia gelombang dia punya intonasi semua, saya bagi kepada Longan Studio. Allah Masya Ahmad. Yang bantu saya kenalkan Longan Studio ni adalah penyanyi lagu ni, bukan penyanyi ni. Penyanyi lagu ni adalah lelaki. Okey? Penyanyi lagu ni adalah lelaki. Kenapa dia lelaki? Sebab dia mewakili saya. Dia mewakili. Dan penyanyi ni adalah penyanyi lagu Rembulan Kesiangan. Siapa pernah dengar lagu Rembulan Kesiangan? Okey. Satu lagi lagu dia apa dia ni? Allahumma salli ala Muhammad. Yes, Razi Rahman. Razi Rahman Acong. Razi Rahman adalah penyanyi lagu ni. Sekejap lagi saya putarkan Razi Rahman bawa lagu ni. Tapi saya cepatkan 4%. Sebab lagu ni adalah lagu yang berdaftar. Lagu yang legal sebenarnya. Termasuk juga dengan Serang dan Menang. Dan Longan Studio pun yang nyanyi lagu ni, yang perempuan ni adalah isteri kepada owner Longan Studio. Dia buat lagu ni untuk guide supaya Razi Rahman boleh bawa. Dan saya setuju. Bila saya dapat hak first, yang lagu ni, yang first ni adalah penyanyi yang buat muzik tu. Disusun dekat mana chorus apa semua. Disusun, alhamdulillah dah dapat. Dan Razi Rahman pun bawa lagu ni. Subhanallah. Masa mula-mula saya dengar lagu ni, saya sendiri pun menitis air mata. Dan saya rasa sangat-sangat berbaloi bila sahabat-sahabat di RT boleh meluahkan rasa bila mendengar lagu ni, menyentuh hati tuan-tuan. Dan ada juga lagu ni pernah menyelamatkan seseorang yang duduk dalam penjara dan boleh keluar. Sebab apa? Sebab anak dia nyanyi lagu ni. Anak dia nyanyi lagu ni membuatkan mak saudara dia dengar. Mak saudara dia kata, kau nyanyi lagu apa ni? Lagu ni ayah selalu pasang. Sebelum ayah masuk penjara, ayah selalu pasang. Sebab family dia tak nak tolong dia. Tapi disebabkan anaknya lagu ni, dia orang tersentuh. Dan dia orang pun check, tengok dekat mana lagu ni dia dapat. Anak dia dapat. Bila check, tengok dalam online, mulalah dia orang tengok segala video-video di RT. Subhanallah, dia orang macam bebaskanlah macam tu. Kemudian dia orang ambil treatment ni. Subhanallah, treatment ni dia ambil tanpa pesakit tahu kenapa kakak ipar dia ambil. Sedangkan perpecahan rumah tangga ni berlaku adalah berpunca daripada kakak ipar dia yang dimaklumkan. Saya pun terkejut juga sebelum ni dia beritahu problem rumah tangga dia tu, kakak ipar dia hasut isteri dia untuk berpisah. Namun lagu ni tadi menyelamatkan. Di antara menyentuh hati dia, dan dia tengok dia rasa menyesal apa yang berlaku, apa yang dia faham adalah salah. Saya pun tak pasti sama ada dia dah rujuk ke semula dengan isteri dia.
Itu di antara sesuatu yang saya rasa perlu lebih ramai lagi dengar lagu ni, supaya masyarakat tidak menghukum sesama sendiri. Masyarakat tidak menuduh-nuduh. Lebih baik dia mendekati. Dia orang membantu mereka yang bermasalah. InsyaAllah jom kita dengarkan daripada Razi Rahman, Perangkap Fitnah, nyanyian Razi Rahman. Kerana dia kau dibenci, kerana dia kau hilang diri, keluarga dihina dicaci, mereka menjauhkan diri, penyakit dianggap jenayah, sakit dianggap runtungnya akhlak, kerana pengaruhnya membahayakan. Kau dipandang dengan kebencian, ayah ibu tak terhingga malu. Kau dipandang dengan kejahatan, undang-undang penjara dan sebatang sebagai gantian, juga tiada tunaikan. Yang miliki fikiran, mana mungkin sebijak memilih jalan syaitan. Pasti ada pengaruh dan tekanan, mereka tewas dengan ujian. Hukuman tak pernah beri kebajikan, hanya menambah kebinasaan. Nasihatilah hanya pada waras, usah perbodohkan diri, kerana kurang mengerti. Alhamdulillah. Audio kurang Audio kurang kau macam mana? Kurang cantik audio dia. Allah Rabbi. Kah kabel ke apa? Dengar macam mana? Semua dengar okey dah audio dia? Subhanallah. Itulah dia perangkap fitnah daripada, dan ini adalah harta kita. Sebenarnya lagu perangkap fitnah ni dah masuk dah dalam pusat-pusat pemulihan, sebenarnya dah sampai dah. Sebab saya dapat tahu tu daripada penyampai sampai kat dalam tu. Itulah mengapa kita buat macam ni, supaya dia sampai. Bila masuk kat dalam tu dengan sendiri dia,
lagu ni menjadi terapi kepada pesakit-pesakit, walaupun tanpa kehadiran Pak Yus, walaupun tanpa kehadiran DRT di dalam pusat-pusat tersebut, walaupun pesakit ataupun saudara kita yang ada masalah ni duduk di mana saya berada, kita temankan mereka dengan lagu ni. Beritahu kepada mereka yang sebenarnya masih ada orang yang faham dengan keadaan kamu. Masih ada orang yang mengerti apa yang kamu lalui. Teruskanlah berjuang. Teruskan berjuang. Itulah sebenarnya yang cuba kita nak sampaikan kepada pesakit. Tujuannya memberitahu masih ada yang sayang. Jangan putus asa dengan hidup ni. Syukur Alhamdulillah bila Tuan Omar dengar, dia membawa kekuatan untuk mahu hidup lebih bermakna. Dapat kepada Puan Afiza, aduh sangat menyentuh. Puan Afiza bila menyentuh, rasa ingin terus hidup bahagia, sanggup menanti suami yang bakal pulang nanti. Begitu juga berlaku pada Pak Lang. Subhanallah. Membuatkan setiap orang mahu nikmati kehidupan yang sebenar. Alhamdulillah sampai. Puan Alida kata kekuatan untuk pulih untuk pesakit sebenarnya ada pada keluarga dan masyarakat. DRT sumber beri sokongan dan ruang untuk kita usaha bersama-sama buat penyembuhan untuk pulih dengan keberkatan Allah, insya-Allah. Itulah dia. Agar perangkap fitnah ini dapat dikesan. Kan kita dah lama tak dapat kesan dengan perangkap fitnah. Hanya orang tertentu je dapat kesan. Yang dadah ni perangkap fitnah. Dan kita sekarang ni tak mau bagi orang tertentu saja yang tahu. Kita nak ramai lagi yang tahu. Yang dadah ni hanyalah perangkap fitnah. Sebab tu kita kena terus berjuang. Jom kita berjuang.
Bukannya mereka buta akhlak, cuma bergerak terperangkap dalam titik gelap. Di depan ada racun, di belakang orang hukum. Hendak ke mana jika sekelilingnya dikepung. Buang jauh penagih, mereka hanya pesakit. Setiap yang terbaring pasti ada jalan bangkit. Nak merawat yang gering mesti ada caranya. Okey semua, Pak Ang mau undur diri dulu. Esok pagi ada urusan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan Pak Yus juga. Ini berundur juga. Kita dah berjaya live untuk malam ni 1 jam lebih. Menunjukkan pukul 1.35 pagi. Esok pagi ada urusan juga. Terima kasih teman-teman jadi menjayakan live kita pada malam ni. Terima kasih kerana share. Janji-janji katanya tidak aku turunkan sesuatu penyakit tanpa ada penawar yang menunggu engkau jumpa. Untuk malam ni kita dapat 21 share. Mudah-mudahan setiap kali live kita dapat 100 share. Terbukti kita boleh serang ke akal umbi dan sarang, yang penting bertindak sekarang. InsyaAllah Tuan Omar Salihun IRT nombor 1 Malaysia, Akrim memperoleh dadah nombor 1 terbaik di Malaysia. Perbuatan yang sama tidak akan membuahkan pengakiran berbeza. Allah dekat aku buat ni tak nak hidup beri sebab awak. Sedekah nak memberi. Itu dia memberi. Tak bagilah nak menyuruh. Bila keluar ni ada jatuh bangun. Nikmat kehidupan Allah Ta'ala bagi. Kita tahu musuh tu dadah. Dadah ni kita berlawan 37 tahun teknik menyuruh. Sampai bila nak menyuruh? Allah mengadil. Mesti ada cara. Mesti ada teknik. Subhanallah. Ini dia rancangan larut malam kita IRT Melayu. Okey, saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.